Sebab Nabi SAW pernah memberi tauladan yang baik. Satu ketika ada satu orang perempuan Yahudi datang membawa satu biji limau, dan limau tu adalah limau yang daripada pokok yang masam. Memang buahnya masam. Jadi Nabi SAW didatangi oleh perempuan tu, dan perempuan tu berniat untuk nak mendengki Nabi, nak tengok muka Nabi kalau makan limau masam tu apa rasanya, macam mana bentuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dynamic Pasir Gudang, dan salam Ramadan. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, masih lagi bersama saya Muhammad Azim Zulkifli dan guru kita Ustaz Fakrul Razi dalam episod yang keempat, Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Macam mana Ustaz hari ni? Alhamdulillah. Saya dengar sibuk juga bulan puasa ni. Khusus kahwin banyak juga Allahu Akbar. Allah, ramai juga nak kahwin bulan puasa ni. Standby untuk lepas kahwin. Standby. Okey, ingatkan ada yang kahwin time puasa ni. Baik Ustaz, tajuk kita dalam episod keempat ni Ustaz berkenaan dengan akhlak, iaitu pentingnya menjaga akhlak di bulan Ramadan. Nasihat dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menjaga akhlak dan perilaku yang baik selama berpuasa. Jadi untuk mengupas dan berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini, sahabat-sahabat penonton semua, saya memberikan ruang dan peluang kepada Ustaz Fakrul Razi untuk menjelaskan dan memberikan sedikit perkongsian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama pada hari ini untuk kita menjalani hari-hari di dalam bulan Ramadan ini, dan sentiasa kita sematkan dalam hati untuk mendapat rahmat, maghfirah, dan juga mohon pada Allah SWT untuk dijauhkan daripada api neraka Allah SWT. Jadi berbalik kepada soalan topik perbincangan kita pada hari ini ya Hazim, cerita tentang akhlak. Kita ingat bahawa Nabi SAW pernah menyatakan ada orang yang berpuasa, puasanya jadi sia-sia saja, sekadar menahan lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana salah satu perkara yang boleh menjadikan orang itu punya puasa jadi sia-sia adalah kerana akhlak yang buruk ataupun penampilan diri yang mungkin boleh menyebabkan mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala atas diri dia. Sebab itulah baginda Nabi SAW, baginda sendiri menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW sedang mengajar kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Jadi Nabi SAW menjadi role model. Tak ada model yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dalam hari-hari kita melalui pada bulan Ramadan ini, kita juga faham bahawa Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita akhlak yang baik di bulan Ramadan. Kerana kita tak nak jadi puasa kita tu puasa yang sia-sia. Ramadan tu Ramadan yang sia-sia. Kerana apa? Kerana akhlak kita jadi akhlak yang tak baik. Jadi Nabi SAW, kenapa kita ni perlu ikut akhlak Nabi? Kerana kita mengharapkan syafaat Nabi, pertolongan Nabi ketika kita pada mahsyar esok, hari kiamat itu berlaku. Tiupan sangkakala pertama matilah yang hidup, kemudian sangkakala kedua akan dibangkitkan yang telah mati. Maka pada masa itu kita berada dalam keadaan yang sangat takut dan bimbang. Kerana apa? Kita tidak tahu ke mana ala tuju kita. Maka disitulah disebutkan umat manusia mencari-cari perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan ataupun menyelamatkan mereka. Dan salah satu daripada perkara yang diharapkan adalah syafaat daripada para Nabi dan Rasul. Tapi harus diingat, Nabi SAW pernah menyatakan, ana awalun syafi'in wa awalun musyafa'in. Aku adalah orang pertama yang diberikan mandat untuk memberi syafaat, dan akulah orang pertama yang akan diberi izin untuk memberi syafaat. Maknanya Al-Quran boleh bagi syafaat, orang alim boleh bagi syafaat,
anak-anak yang soleh boleh bagi syafaat, tapi semua tu tak akan memberi syafaat selagi Nabi SAW tidak memberi syafaat kepada diri kita. Jadi kita menagih syafaat Nabi tu dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara mengikut tauladan ataupun sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sunnah itu termasuklah penampilan diri, akhlak yang disampaikan oleh ataupun yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah," dia kata, "siapakah manusia yang terbaik?" Maka Nabi SAW kata, "Mantola." Disebut apa? Mantola, bukan mantul lah. Itu mantola. Mantul tu mantul tercampak tu. Nak sebutkan mantola umruhu wa hasuna amaluh. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi ini antara perkara yang kita perlu beri fokus pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kerana seperti mana yang saya pernah sebutkan sebelum ini, kita ni hidupnya tak lama lah, tak lama. Sebab dalam surah Al-Ma'arij disebut perjalanan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Jibril alaihissalam menemui Tuhannya, menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh hari, dalam tempoh satu hari sama kadarnya seperti 50,000 tahun. Maksudnya apa? Satu hari di akhirat sama dengan 50,000 tahun. Begitu keadaannya. Maka Syekh Ali Jumaah, Syekh Azhar menyatakan bahawa nak bagi senang faham, lazim dia nak bagi senang faham ceritanya, 50,000 tahun sama dengan satu hari di akhirat. Maknanya apa? 50,000 tahun sama dengan satu hari di akhirat. Maka 50,000 tahun dibagi pada 24 jam. Jadi satu jam dapat 2,082 tahun. Syekh Ali Jumaah nak bagi faham ni. Kemudian lama tu. Tu 1 jam 2,082 tahun. Kemudian 2,082 tahun dibagi dengan 60 saat. 60 minit. Dibagi pada 60 minit, maka akan dapat 1 minit sama dengan 35 tahun. Maknanya 1 minit di akhirat sama dengan 35 tahun. Yang kita nak bergasak-gasak hidup ni, yang kita nak taat-taat, yang kita nak buat amal ibadah ni, kalau umur kita 35 tahun baru 1 hari je penilaian di akhirat. Kalau kita yang beria sangat nak buat maksiat ni, kalau umurnya 70 tahun baru 2 minit je ke akhirat. Begitu. Jadi apa lagi cara yang kita nak meraih simpati dan juga kasih sayang Allah? Salah satunya adalah dengan cara kita mengikut akhlak yang diajar oleh Rasulullah SAW. Pada bulan Ramadan, Nabi SAW menunjukkan akhlak yang baik dengan menunjukkan penampilan diri sebagai seorang yang sangat dermawan. Walaupun Nabi SAW ni dia tak kaya, bukan kerana Nabi tak ada harta. Harta Nabi tak pernah lekat pun pada tangan Nabi SAW lebih daripada 1 hari. Dapat je harta, dapat je ghanimah harta rampasan perang, dapat je hadiah, Nabi SAW akan bagi dan agih-agihkan kepada sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang susah yang berada di Madinah atau orang Islam, orang yang memerlukan pada ketika itu. Jadi Nabi SAW ni kalau dilihat dalam satu riwayat Imam Bukhari nyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia katakan satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang yang sedang kelaparan. Bila Nabi SAW didatangi orang yang susah ni, Nabi ni sensitif, jiwanya sangat sensitif. Tak boleh tengok orang susah. Kita kalau ada nak jiwa macam jiwa Rasulullah SAW, kita mudah-mudahkanlah hati kita ni untuk rasa sensitif dengan. Tapi kita terbalik Ustaz, macam kita tak boleh tengok orang senang. Kita tak boleh tengok orang senang. Yang Nabi SAW tak boleh tengok orang susah. Jadi kalau kita nak ikut akhlak Nabi, kita mesti jadi rasa tak sedap hati kalau tengok orang tu susah. Jangan kita rasa jealous pula dengan orang yang senang. Dengan orang senang pun kita suka, dengan orang susah pun kita suka. Ni akhlak Nabi SAW, tidak pernah membeza-bezakan. Jadi lelaki yang lapar ni datang jumpa Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku dah lama tak makan ni, lapar ya Rasulullah." Maka Nabi SAW pun menyebut kepada para sahabat yang berada di kelilingnya, tolonglah bagi saudara kita ni makan. Tapi rupa-rupanya sahabat-sahabat Nabi pun tak ada makanan kat rumah. Maka Nabi SAW pergi rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Rasulullah SAW. Dia kata, "Wahai Aisyah, dekat rumah ada makanan tak?" "Ya Rasulullah, kat rumah tak ada makanan. Yang ada cuma satu keping roti kering, sekeping ataupun sepotong roti kering yang kecil itu." Maka Nabi SAW, walau itulah satu-satu makanan yang ada di rumah Rasulullah SAW, Nabi bagi juga kepada lelaki itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kamu. Nabi, macam saya sebutkan tadi, Nabi SAW dia tidak memilih kasih. Orang kaya Nabi baik, orang miskin pun Nabi SAW baik. Ada sahabat Nabi SAW yang namanya Julaibib. Dia ada package ni, dan saya tak pernah jumpa package orang macam ni. Dia pendek, dia hitam, dia hodoh, dia miskin. Cuba cari pendek, hitam,
hodoh miskin. Tak jumpa. Yang ada kadang hodoh tapi kaya. Cerita begitu. Dia seorang sahabat Nabi yang antara sahabat Nabi yang iaitu namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu adalah sahabat yang banyak kali mendampingi Nabi SAW. Oleh kerana badan dia ringan, sehingga ada riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW mendukung Julaibib. Dia pusing-pusing dekat badan Nabi SAW. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mesranya Nabi SAW dengan sahabat Nabi. Tak kisahlah walaupun dia banyak kekurangan, tetapi Nabi SAW tetap memberi perhatian. Jadi disebut juga akhlak Nabi SAW ini juga dicontoh oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang kita tahu, anak kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ditegas. Abdullah bin Umar ni satu orang yang lemah lembut orangnya. Tapi Abdullah bin Umar, dia disebutkan dia tidak akan berbuka puasa selagi mana tidak ada di sisinya orang yang miskin. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi dicontoh oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu jugalah kalau kita lihat Nabi SAW ni dalam menampilkan akhlak daripada bulan Ramadan, maka Nabi SAW jadi orang yang sangat bersederhana. Nabi SAW kalau berbuka puasa, Nabi akan makan kurma yang basah. Kalau tak ada kurma basah, Nabi SAW akan makan kurma kering. Kalau tak ada kurma kering, Nabi SAW akan minum air. Nabi tak pernah merungut pun nak buka puasa tak ada makanan. Kadang-kadang kita tidur dah terlajak dah nak buka puasa, bila tengok isi pun tertidur juga sama-sama punya keletihan. Tak ada makanan nak makan, kita mula membibil. Ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Keadaan bersederhananya Nabi SAW ni sehinggalah isteri Nabi SAW sendiri pun pernah tanya kepada Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa tak pernah minta makanan yang sedap-sedap?" Dia kata gitu. "Kenapa makan kurma? Kurma ni makanan biasa keluarga Nabi SAW." Dia kata, "Wahai Aisyah," dia kata, kurma ni cukuplah ini untuk menahan ataupun menjadi penawar kepada lapar." Dia kata begitu. Walaupun sedikit tapi cukup. Sebab tu kurma ni makanan yang penuh barakah. Dekat rumah ni jangan sampai tak ada kurma. Dia ada dua disebutkan, kurma dan air zam-zam tu biar ada kat rumah tu. Dia ada keberkatan kurma ni. Kerana itu adalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata walaupun sedikit tapi cukup. Itu lebih baik daripada berlebih-lebihan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kesederhanaan. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengiktiraf kelebihan yang ada pada orang lain. Walaupun Nabi ni Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengiktirafan kepada sahabat-sahabat Nabi sehingga sahabat-sahabat Nabi ni merasa dirinya dihargai. Ini adalah salah satu cara untuk nak menjaga hubungan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelakkan persengketaan, tak nak ada pergaduhan di antara sahabat-sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak sahabat-sahabat Nabi yang Islam pada ketika itu membenci mereka-mereka yang belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah akhlak yang ditunjukkan. Pada orang Islam Nabi berbuat baik, pada yang bukan Islam pun Nabi berbuat baik. Tetapi pada musuh Nabi berlaku tegas. Maknanya kena pada tempatnya akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada kalanya berlemah lembut, ada kalanya boleh berkurang, ada kalanya bertegas. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, akhlak yang baik, dan kita tak nak akhlak ini kita sia-siakan, akan menyebabkan pahala puasa kita akan jadi sia-sia juga. Ramadan kita jadi sia-sia juga, Azim. Allahu Akbar Ustaz. Kalau nak dibandingkan perkongsian Ustaz tadi berkenaan dengan akhlak Rasulullah, bukan saja dalam bulan puasa, bulan Ramadan, tapi sepanjang kehidupan baginda, nak dibandingkan dengan kita tu orang kata macam langit dengan bumi lah Ustaz. Kalau itulah sahabat-sahabat para penonton semua, kita ni kalau tak dapat nak buat semua, jangan tinggal semua. Jadi terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi berkenaan kupasan tajuk kita pada hari ini, episod yang keempat. Jadi sahabat-sahabat menonton semua, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan persoalan-persoalan berkenaan tajuk di dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Okey Ustaz, kalau di segmen yang pertama tadi Ustaz dah kongsikan kita akhlak-akhlak Rasulullah dalam bulan Ramadan, bersedekah, membantu orang miskin,
Orang kata berbuat baik sama ahli keluarga. Jadi pada segmen yang kedua ni, kita nak bertanya soalan yang kita terima daripada sahabat-sahabat kita ni. Yang pertama Ustaz, apakah langkah-langkah yang praktikal yang dapat kita ambil untuk menjaga akhlak sepanjang bulan Ramadan ni Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bila cerita tentang akhlak ataupun langkah-langkah yang praktikal perlu kita ambil dalam bulan Ramadan itu utamanya, yang kita sebutkan tadi tentang dalam hidup kita ni kadang-kadang pahala yang kita harapkan tak dapat, jadi sia-sia lah. Kerana apa? Salah satunya adalah kerana masalah yang datang daripada diri kita sendiri. Jadi antara perkara yang perlu kita jaga sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ni adalah dengan cara kita menjaga lidah. Lidah ni jadi masalah besar sebenarnya dalam hidup kita ni. Kalau kita tak jaga lidah ni, sebab lidah ni lagi tajam daripada pedang sebenarnya. Nabi SAW pernah menyatakan bahawa dengan satu perkataan, kalau Allah SWT murka dengan perkataan tersebut, dia boleh membawa seorang tu masuk ke dalam neraka Allah SWT. Tapi dengan satu perkataan, Allah SWT redha, suka dengan perkataan itu, maka dia boleh membawa seorang itu masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi jaga lidah ni, Nabi SAW bagi tahu ada rangsangan bagi orang yang jaga lidah ni. Kerana apa? Disebutkan bau mulut orang yang berpuasa tu lebih harum daripada bekas duri. Jangan member kita tengah puasa, kita suruh dia sembuh kat muka kita. Tu bukan macam tu maksudnya. Penilaian itu adalah mengikut bukan pada penilaian zahir kita. Allah SWT mengiktiraf bau mulut bagi orang yang berpuasa. Maksudnya orang berpuasa ni menjaga diri dia, hawa nafsu dia, amarah dia, cakap tak lepas. Maka mereka kebanyakan orang-orang yang faham tentang nilai ini, maka mereka akan lebih banyak berdiam diri. Berdiam diri kerana apa? Kerana takut cakapnya cakap yang salah, cakapnya boleh mengguris hati, cakapnya boleh menyebabkan pergaduhan, pertengkaran dan seumpamanya. Maka mereka lebih mengambil pendekatan berdiam diri. Diam itulah menyebabkan bau mulut itu akan jadi lebih walaupun nampak baunya tak berapa menyenangkan, tetapi bau mulut ni dia lebih baik daripada kasturi, haruman dia ini. Ini yang pertama, jaga mulut. Tip jadi jaga mulut ni termasuklah jangan menipu. Kalau kita sebelum puasa dulu kerja nak temberang orang je, Ustaz saya dengar dia tu Ustaz, kalau 10 dia cakap Ustaz, 1 saya percaya je Ustaz, yang 9 confirm saya tak percaya. Maknanya bila bulan puasa tu diam, ataupun kalau nak cakap nipu tu, maka kita sekatlah diri kita daripada bercakap, takut menyusahkan orang. Sama jugalah kaki-kaki gosip ni Ustaz lah. Betul, kaki-kaki gosip walaupun mulut tak cakap ni, tangan yang membayar ni, dia pengganti mulut juga ni zaman sekarang ni, macam-macam cerita. Yang keduanya, kawal emosi. Ini langkah-langkah praktikal. Kawal emosi, amarah. Memang kita rasa macam nak marah, tapi kena sabar. Ini ceritanya. Rasa macam nak marah tapi kena sabar. Sebab apa? Kalau tak sabar memang boleh buat gaduh. Perut dah lapar, kemudian buat lawak pula, lawak tak boleh nak buat bincang. Ini yang jadi gaduh ni kadang-kadang. Sebab Nabi SAW pernah memberi tauladan yang baik. Satu ketika ada satu orang perempuan Yahudi datang membawa 1 biji limau, dan limau tu adalah limau yang daripada pokok yang masam. Memang buah dia masam. Jadi Nabi SAW didatangi oleh perempuan tu, dan perempuan tu berniat untuk nak mendengki Nabi, nak tengok muka Nabi kalau makan limau masam tu apa rasa dia, macam mana bentuk dia. Dia ada perangai yang macam ni tuan-tuan, nak kenakan member, yang nak prank-prank member ni, ni sama perangai ni. Jadi bila dia bagikan limau yang masam tu, maka Nabi SAW ambil dengan hati yang terbuka. Nabi senyum, Nabi kupik, Nabi kupas, dan Nabi makan satu las sambil disaksikan oleh wanita yang bagi kepada Nabi SAW tu. Nabi makan, tapi Nabi makan sampai habis. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW pun tengok Nabi makan sampai habis. Tak bagi kita orang ke? Ibarat macam tu lah. Dia jenis Nabi SAW ni jenis orang kalau makan dia ajak member-member. Macam tu lah. Kita makan seorang-seorang. Itu beza kita dengan Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi SAW makan, habis. Sahabat-sahabat Nabi keliling Nabi tengok Nabi makan, tak bagi kat dia orang ni. Maka berlalulah perempuan ni tadi dengan hati yang sakit. Kenapa? Nabi makan tu, muka Nabi tak berkerut, tak apa, dan Nabi sebut terima kasih. Nabi menghargai pemberian wanita ni tadi. Lalu habis saja, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
Biasa kalau kamu makan, kamu agih-agihkan, kamu bagi pada kami semua. Tapi kali ini kami tengok kamu makan limau tu seorang-seorang aja kan. Maka Nabi SAW kata apa? Kalau kamu nak tahu limau yang aku makan tadi adalah limau yang sangat masam, dia kata begitu. Jadi kalaulah aku bagi kepada kamu, maka kamu akan faham bahawa perempuan itu nak kenakan aku, ataupun perempuan itu nak dengki aku. Sebab tu aku tak bagi kamu limau tu tadi. Kerana apa? Kerana aku takut kamu marah perempuan tu tadi. Jadi Nabi SAW nak supaya sahabat-sahabat Nabi mengawal emosi. Walaupun kita tahu sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Umar Al-Khattab itu ada satu orang yang agak kasar, yang garang, tetapi kata-kata Rasulullah menenangkan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pun selalu menjadi orang yang menenangkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah contoh-contoh teladan akhlak yang ditunjukkan. Langkah praktikal, jaga emosi, yang tadi kita kata jaga mulut. Dan salah satu perkara yang perlu kita lakukan adalah dengan cara kita menunjukkan ihsan pada orang lain, iaitu dengan cara banyakkan bersedekah. Ihsan, kita lihat orang lain punya susah, maka kita bantu orang tersebut. Mudah-mudahan kekurangan yang ada pada orang itu memberi keinsafan pada diri kita. Ini antara perkara yang kita nak ambil perhatian. Selain daripada tu, jaga mata, jaga telinga. Janganlah percaya bulat-bulat perkara-perkara yang datang pada kita, takut menjadi fitnah dan juga tohmah kepada orang yang sepatutnya dipandang baik, tapi kadang-kadang oleh kerana fitnah dan tohmah itu menyebabkan orang ni dipandang serong. Pembunuhan karakter ni kata banyak berlaku pada zaman sekarang ni lah. Jadi itulah antaranya, selain kita banyak berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh, ini adalah cara untuk kita membentuk jiwa kita lah, insya-Allah. Betul Ustaz, betul. Tertarik saya tadi dengan kisah Rasulullah tadi tu, yang tak nak kongsi makanan sebab makanan tu rasa masam Ustaz lah. Dia tak nak kongsi dengan kawan dia. Tapi kalau kita tu makanan tu masam, kawan-kawan kita bagi, kita ambil yang manis saja. Kan Ustaz kan? Untuk betul. Untuk soalan yang kedua ni Ustaz, kalau tadi macam mana kita nak praktikkan amalan atau akhlak baik sepanjang bulan Ramadan, untuk soalan yang kedua ni pula, macam mana akhlak baik itu boleh kita istiqamahkan selepas bulan Ramadan Ustaz? Mungkin sepanjang hayat kita lah, sampai kita tutup mata nanti Ustaz. Okey, bulan Ramadan ni bulan tarbiyah, membentuk jiwa kita, membentuk ataupun nak reset balik kesihatan mungkin sel-sel yang ada dalam tubuh badan kita. Begitu juga dengan akhlak ataupun penampilan diri kita. Kita nak baik tu bukan pada bulan Ramadan saja. Ramadan ni adalah platform untuk jadikan diri kita baik. Sepatutnya begitulah keadaannya. Makanya disebutkan antara yang disyorkan adalah kita perlu istiqamah. Istiqamah ni bukan istiqamah pada ibadah saja, istiqamah untuk rasa dengan rasa ingin mendapat perhatian daripada Allah. Bila kita buat satu perkara tu, kita nak istiqamah mendapat perhatian daripada Allah. Pada bulan Ramadan, kita yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan banyak peruntukan, pakej-pakej rancangan pahala kepada kita. Dan kita dapat benda tu, dan kita rasa diri kita ni macam terkawal. Kerana apa? Kerana amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lakukan mendapat ganjaran banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak perhatian Allah pada kita tu, jangan lari, jangan lari. Ini yang kita akan rasa diri kita ni macam sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi SAW ajar kepada kita lah, yang disebut sebagai nilai ihsan itu. Kita buat satu amal kebaikan, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala tu melihat diri kita. Gitu. Kita kena rasa itu, keberadaan Allah tu dalam diri kita. Maka kita akan terkawal diri daripada melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian yang keduanya, cuba wujudkan rasa sebersalah terhadap maksiat yang kita lakukan pada Allah SWT. Kerana maksiat ni akan menyebabkan Allah jadi marah. Kita dah baik dengan kawan kita dah pun melayan kita dengan baik, tiba-tiba kita buat hal dengan kawan kita, hilang, putus persahabatan tu, begitulah. Kita tak macam tu lah. Isi mengajuk, kemudian isi tu kita pujuk, dah okey dah. Lepas tu kantul tak tengok handphone si suami tadi tu. Abang, kenapa abang letak password? Dia tu. Isi marah semata-mata sebab suami tadi letak password. Kenapa? Abang tak percaya pada saya ke? Yang itu. Pujuk lagi, okey lagi. Buang password, lepas tu buat hal lagi. Dia macam tu lah, nak sebutkan bahawa kita wujudkan rasa sebersalah dari kita untuk buat
untuk buat satu perkara yang Allah SWT murka. InsyaAllah kita akan jadi satu orang yang istiqamah, maintain dengan kebaikan-kebaikan yang kita pernah lakukan pada bulan Ramadan, dan insyaAllah boleh bertahan selama 11 bulan sebelum jumpa lagi bulan Ramadan yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Baiklah, itulah sahabat-sahabat penonton semua, sedikit perkongsian berkenaan tajuk kita pada hari ini berkenaan akhlak. Jadi mana yang baik tu boleh teruskan, mana yang nak belajar buat baik tu mungkin boleh terus istiqamah bermula daripada bulan Ramadan sehinggalah orang kata sampai bila-bila, sampai akhir hayat kita, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang atas platform Kapsul Ramadan ini kerana dapat kami menimba ilmu dan berkongsi sedikit perkongsian berkenaan dengan agama Islam, terutamanya dalam bulan Ramadan ini, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, tuan-tuan perempuan semua. Jangan lupa untuk menonton Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah.